Kiban dengan yang mikang jamaah. Gada harta lebih enteng ketimbang gada sembahyang berjamaah. Nyan kau. Kalau ia bersalat sendirinya pada awal-awal waktu, kemudian ia mendapati salat jamaah, maka bersalatlah lagi dalam jamaah dan meniatkan niat salat waktu itu. Allah Ta'ala akan menghitungkan mana yang dikehendakinya. Pu yang diterima oleh Allah atas sembahyang, pu yang kedua. Kalau ia meniatkan salat yang tertinggal, salat qada, atau meniatkan salat sunat, maka bolehlah yang demikian. Ya cik. Dah qada ada tinggal. Ya cik. Kalau ia telah bersalat jamaah, kemudian memperoleh lagi jamaah lain, maka hendaklah ia meniatkan salat yang tertinggal, salat qada atau salat sunat. Karena jamaah. Jangan boleh benar orang ikut. Sirau ke? Ikut long je Nabi pala ke long yang nak kaji nudang je imam ron. Jangan gini kata. Itanya kata muka oi. Muka oi sampai bulan haji yo bersembayang berjamaah. Kali sembayang mandum. Iban cara kau mah, hana pupu. Belum kerja, kau bertulung kan? Ilung sembayang berjamaah, lung ni kimum, kau ikut rok. Ilung kalau lung sembayang, hana pupu kan ni kada. Kajilah lah. Jut. Nyalakan cara haji. Lagan cara. Kalau maka hendaklah yang meniatkan salat yang tertinggal atau salat sunat, karena mengulangi salat yang sudah dilaksanakan dengan jamaah sekali lagi tak ada alasan baginya. Hanali putra alasan, hanali alasan kecuali yang ke qada. Anjir surah dua galuh yang kan. Kadang sembahyang jamaah luhu pu jamaah lam. Beri ke yang ke luhu yang tertinggal. Ya. Ini kalau jamaah tiga. Ini kalau jamaah je. Ini kalau jamaah jeli. Yang kata awaknya kan bangkai azan yang dengan tablau bobori tu belajunya nyan. Iplung juga boleh. Sembahyang berjamaah. Nya hinam bil salah saboh dari urun. Pak ini yang kesirajanya ini. Tu boleh ada ini dia kebi. Inan rumah. Antara le acara yang keinang. Nyan kah? Cara berbuat demikian adalah untuk memperoleh keutamaan berjamaah semata-mata. Yang kedua lagi kan. Nyana fadilah berjamaah. Nyana fadilah berjamaah. Ada yang igala lepagah dari Rasulullah bahasa Ali kah? Namdro ahli syurga. Ya Ali sittatun min ummati min ahlil jannah. Namdro daripada umat lu sebahagian daripada ahli syurga. Salah sabah pu man urung-urung yang gada harta ganyan lebih enteng ketimbang tinggal sabah hotel jamaah dengan imam. Yang urung igala di syurga. Kan ganyan di syurga ilit ganyan. Iban dengan yang mikang jamaah, gada harta lebih enteng ketimbang gada sembahyang berjamaah. Hana urusan dengan muka jamaah, begat hal lagu ka gitari je pintu laki mah lagu. Tapi enggak salah itu. Mi urang kai tepuh nyo lagi han tersinggung ni. Han tersinggung ke? Kamu paham? Ada pun kata yudu urang inang tu. Kata jaju. Kamu pun ju jangan Faji yang mi kat teh nak kira ni ada 15 juta je dah mula bang kan geti ada juga berangkat kali
Ada pencuri bi alah daripada cuat dagangnya dah cuat dah walain dah. Dah cuat dah wayang nak cuat sembayang. Ini kai cuat sembayang. Ini dah cuat lagi.